Respon pedas Fazura selepas Jackal dituduh melaga-lagakan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pemilihan selebriti dan usahawan terkenal Fazura dalam kempen. Terbaharu Jackal kembali mencetuskan bualan hangat. Di media sosial, ada yang mendakwa tindakan pihak Jackal seolah-olah cuba melagakan atau membalas isu melibatkan individu tertentu sebelum ini. Namun, satu kenyataan tegas daripada pihak pengurusan Jackal menafikan dakwaan tersebut, kata Ketua Pegawai Operasi Bahagian Pemasaran dan Promosi Jackal Trading Sendirian Berhad, Muzaffar Jackal. Pihak Jackal tiada niat untuk melaga-lagakan atau membalas dendam. Kerjasama dengan Fazura sudah dibuat lebih kurang 8 bulan lalu, bukannya tergesa-gesa. Ini kolaborasi, bukan duta. Penjelasan tegas pihak Jackal. Tambah beliau lagi, kerjasama dengan Fazura adalah kolaborasi, bukannya duta. Malah, pihak Jackal sendiri mengaku ada juga duta yang disambung kontrak dan ada juga yang tidak disambung. Menariknya, Fazura tidak melatah dengan dakwaan netizen. Sebaliknya, beliau tampil dengan kenyataan yang cukup profesional bagi menjawab segala spekulasi.